Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni, perkongsian ringkas yang sebelum ni saya dah pernah buat dah. Ni tentang nak ambil gambar dalam format JPEG ataupun RAW. Jawapan ringkas ni kalau malas nak dengar panjang-panjang, beliti panjang-panjang kan. Terpulang lah. Terpulang kita kan. Macam dulu memang ada juga gambar-gambar yang saya rakam menggunakan RAW dengan JPEG lah. Pasal dulu tu, ni cerita pasal dulu lah kan. Pasal kamera 10-15 tahun dulu, dia punya megapiksel dia kecil 6, 10, 12 macam tu. Jadi kalau file JPEG tu bayangkanlah, file tu dah dalam 6 megapiksel, 10 megapiksel kan. Kalau kita pakai file JPEG, banyak data-data yang dah dibuang lah. Pasal JPEG dia dah diproses oleh kamera. RAW ni ada juga yang dah diproses tapi dia sedikit lah. Dia bahan mentah dia tu banyak. Jadi kita nak hasil yang baik, kita akan guna RAW lah. Tapi sekarang ni, pasal kebanyakan kamera ni sekarang ni dah lebih daripada 20 megapiksel lah. 20 ada yang 30 megapiksel kan. Dan untuk saya dah jarang sangat lah. Boleh dikatakan dah tak pakai RAW dah. Pasal ni bergantung pada kerja lah. Macam kerja saya ni untuk lebih terlibat kepada mengambil gambar acara-acara rasmi kerajaan, yang mana gambar tu nak cepat. Dan satu lagi, gambar tu akan disimpankan di dalam perpustakaan foto jabatan. Dan kalau kita pakai RAW, ialah kita boleh lah shoot dua file lah, JPEG dengan RAW. Tapi kalau kita pakai RAW, kebarangkalian file RAW ni boleh dibuka lah kan oleh komputer pada masa-masa akan datang tu. Mungkin dah tak boleh buka dah pasal file ni bertukar-tukar kan. Jadi lagi satu, kebanyakan gambar yang kita simpan dalam library jabatan ni, tak kira lah jabatan kerajaan ataupun agensi swasta, agensi kerajaan kan. Pasal gambar-gambar tu, contohlah kalau kita dah pencen ke, kalau kita bertukar ke tempat lain kan, ada orang lain nak gunakan gambar tu. Dan kalau kita memang rakam gambar RAW saja kan, gambar tu nak pakai cepat, dan bukan semua bahagian ataupun unit ataupun cawangan ataupun bahagian-bahagian tertentu dalam jabatan tu yang ada orang yang mahir dalam mengedit gambar kan, memang tak boleh pakai lah gambar tu. Lagi satu, kebanyakan ada setengah komputer gambar RAW tu nak view pun tak dapat tau. Jadi dia leceh lah. Dia akan menyusahkan ramai orang lah. Tapi ni semua bergantung kepada klien ataupun majikan masing-masing lah. Kalau you punya majikan ataupun klien berkehendakkan RAW, format RAW, ni bukan file JPEG yang tak diproses, format RAW, tu terpulang lah. Dan dia bergantung kepada individu lah. Kalau kita rasa kita selesa pakai RAW, senang nak edit kan. Maksudnya bukan senang nak edit, kita takut gambar tu ada yang part burn highlight ke apa benda kan, ataupun kita perlukan detail kan, macam gambar landscape untuk buat exhibition kan, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau gambar-gambar untuk social media, untuk news, untuk gambar event kan, ni pandangan saya lah kan, nak pakai tak pakai, itulah terpulang masing-masing lah kan. Yang benda nak cepat ni, kita boleh pakai dua file lah, JPEG dengan RAW. Tapi kalau memang gambar-gambar event sahaja, yang memang tujuan dia untuk social media, saya nak bagi tahu bos kita pergi sini, bos kita pergi sini kan. Okey, sekarang ni kita punya agensi bahagian department ada buat kursus, seminar, buat itu buat ini kan. Kalau kita fikir balik, tak ada keperluan nak shoot RAW pun kan. Kalau kita nak edit petani gambar ni bukan untuk exhibition, gambar-gambar news event ni lebih kepada story ataupun konten gambar tu. Bukan orang nak tengok dynamic range dia, shadow dia okey ke tak okey, ni dia punya highlight dia burn ke tak lah. Kita bukan nak buat pameran exhibition macam landscape kan. Landscape kita perlukan jaga dia punya dynamic range tu, maksudnya kawasan yang ada highlight, ada shadow, ada mid shadow. Kawasan gelap terang tu ada dia punya perbezaan yang tak terlalu ketara tu. Benda-benda tu kadang-kadang orang tengok. Tapi kalau gambar-gambar event, orang nak tengok konten ataupun story telling gambar tu kan. Bukan nak tengok gambar ni dia punya shadow dia tak berapa cantik lah. Orang tak tengok benda tu pun. Orang tak ada, kebanyakan orang yang tengok gambar tu tak petikai pun benda tu kan. Contoh gambar-gambar kebakaran, accident apa semua kan, banjir, bencana alam kan. Orang nak tengok story gambar tu kan. Tapi kalau kita contohlah yang kerja dengan news kan. Tapi saya tahu ada juga setengah-setengah fotojournalis ni yang merakam gambar format RAW. Dia guna dua file lah. RAW dia rakam, JPEG pun dia rakam. Dan kamera tu mesti mempunyai orang kata burst rate ataupun kepantasan untuk merekod orang kata apa, merekod gambar tu ke dalam memory card yang pantas lah. Pasal kalau kita nak shoot burst
RAW dengan JPEG, maksudnya RAW pun kita save, JPEG pun kita save sekali serentak kan. Dia memerlukan kamera yang advance lah, yang pro level lah senang cerita lah, pasal dia perlukan prosesor yang laju kan. Kalau kita guna entry level kamera ni, kalau kita nak shoot JPEG dengan RAW, kalau landscape benda-benda tak bergerak ni okey lah, tapi kalau event itulah ikut lah. Kalau you rasa nak buat lah, pasal yang gunakan gambar tu you kan, agensi you punya bos kan. Kalau rasa nak pakai lah. Macam saya tu terang saya beritahu lah, saya dah tak ada keperluan untuk saya guna untuk shoot RAW dah. Dan untuk personal pun saya tak shoot RAW lah, pasal file JPEG pun dah cukup besar dah kan. Berapa banyak hard disk lagi kita nak pakai kan. Saya dah ada banyak hard disk dah. Dulu masih ada shoot RAW, ini sebagai daripada hard disk, saya ada berpuluh hard disk kot. Saya ada berpuluh-puluh hard disk simpan gambar kan. Bayangkan kalau saya shoot RAW lagi kan. Ini tak banyak ada lagi yang hard disk yang besar-besar kan. Memang berpuluh hard disk lah saya simpan, terutamanya gambar anak-anak saya lah kan. Itulah, bagi yang masih lagi confused, tanya diri sendiri ataupun tanya you punya bos, majikan, company ataupun klien you, perlu RAW ke ataupun tidak kan. Kalau dah tengok event apa yang kita rakam lah. Okey, jumpa lagi.